بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi insya-Allah sambung pengajian kita pada kitab Jala'il Afham fi Syarh Aqidatil Awam pada perbahasan yang seterusnya, iaitu pembahagian sifat-sifat yang disebut secara tafsil kepada 4. Jadi sekalian sifat-sifat Allah Ta'ala itu, bahkan bukan Ishrun ini sahaja. Cuma musannif sebut Ishrun di sini, sebab kita cerita dah, kerana sekalian Ishrun ini adalah ummahatus sifat. Maka yang lain itu tadi, juga mengambil hukum yang sama lah. Dah tu dah? Tu. Jadi sebut Ishrun di sini, walhal bukan 20 ini sahaja yang kembali kepada 4. Kerana 20 ini ialah ummahatus sifat. Boleh? Kerana 20 ini ialah ummahatus sifat. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi 20 sifatan. Maka ini, yang tersebut sebelum ini, adalah 20 sifatan, 20 sifat. Sifatan sini tak boleh terjemah nisbah dah, sebab dia bukan tamyiz nisbah. Dia tamyiz apa? Yang datang untuk menerangkan zat yang mubham saja. Setengah orang semua tamyiz terjemah nisbah. Salah dah. Bukan semua tamyiz boleh terjemah nisbah. Tamyiz nisbah sahaja yang boleh terjemah nisbah. Tanqasimu, terbahagi ia 20 itu kepada arba'ati aksam, kepada 4 bahagi. Dia kata yang pertama, 4 tu apa? Sifatun nafsiyah. Nama dia sifatun nafsiyah. Okey, apa makna sifat nafsiyah? Baik. Sifat nafsiyah ni kita cerita dah sebelum ni. Pendapat muktamad kepada sifat nafsiyah hanya ada satu sifat. Baiklah. Jadi tak ada banyak sifat macam sifat ma'ani, salbiyah dengan maknawiyah dak. Sifat nafsiyah ini hanya satu, iaitu sifat wujud. Boleh dah? Jadi hanya ada satu sifat. Kena ittifaq, kena ingat tu. Baik. Apa makna sifat nafsiyah? Okey, lafaz nafsiyah tu sendiri. Kata musannif, dia kata nisbatun lin nafsi. Nafsiyah tu tadi ialah nisbatun lin nafsi. Nisbah kepada nafsi. Baik, apa makna nafsi sini? Zat. Sebab tu setengah ulama panggil wujud sifat zatiyah. Betul dah? Sebab makna nafsi di situ adalah zat. Dah nafsi. Yang kita kata sifat nafsiyah tu, ingat dah? Makna zat. Habis. Okey. Wasifatun nafsiyah. Sifat nafsiyah ni apa? Dia adalah wahiyallati, dia tu tadi adalah sifat yang la tu'qalu zatu, yang tidak dapat diretikan zat, difahami zat biduniha. Tanpa sifat tersebut. Ini tulis itu, yakni zat itu mesti bersifat dengan sifat ini. Zat itu mesti bersifat dengan sifat ini. Boleh dah? Itu orang panggil sifat nafsi, sifat nafsiyah. Molek ta'rif ni senang. Ta'rif ni, musannif buat comel ta'rif ni mudah. Okey? Benda tu, kita tak boleh fikir dia, melainkan dia ada sifat tu. Tu orang panggil sifat nafsi, sifat nafsiyah. Faham dah? Tu. Wahia, dan bermula ia sifat nafsiyah ni wahidatun. Satu je. Gapa wahidatun tu? Al-wujudu. Buat badal apa? Tu. Boleh. Wahia wahidatul wujudi. Tak boleh gitu. Wahia wahidatun faqat. Al-wujudu tu khabar mubtada' mahzuf lah. Dia itu adalah wujud. Buat khabar mubtada' mahzuf lah. Khabar mubtada' mahzuf. Al-wujudu. Saja. Jadi kita ngaji dah sebelum ni, wujud adalah sifat yang apa? Mesti sungguh ada pada zat.
Mesti sungguh dia tu tadi sabit pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ada dah sabit. Mesti sungguh sabit pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas tak? Okey. Yang kedua, sifat salbiyah. Ni selalu kita ulas sama. Dia kata nisbatun lis-salbi. Nisbah kepada as-salb. Boleh? Maka dia kata, sebab tu dia panggil salbiyah, sebab dia nisbah kepada as-salb. Baik. Apa makna as-salbi di sini? An-nafi. Makna an-nafi, makna as-salbi adalah an-nafi. Baik. Dan kita maklum juga, an-nafi maknanya intifa. An-nafi tulis itu bima'nal intifa. Maka kalau kita nak apa? Kita nak ambil pada lafaz as-salbi pula. Maka as-salbi dengan makna insilab. Gitulah. Sebab an-nafi dengan makna intifa, maka as-salbinya dengan makna insilab. Faham? Kenapa sebenarnya ulama mentakwilkan nafyu dengan intifa dan as-salbu dengan insilab? Kerana asal nafyu ni adalah benda tu tak disabit. Benda yang sabit lepas tu dinafikan. Itu orang panggil definisi kepada an-nafyu. Faham tu dah? Baik, adakah sekarang ni benda yang tak layak pada Allah Ta'ala tu sabit dulu di zat Allah Ta'ala baru kita nafikan? Yang ni masalah, adakah Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk dulu? Lepas tu bila kita ada, kita wujud, Allah Ta'ala ciptakan kita, kita pun nafikan Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk. Ada, tu mustahil hadha. Allah Ta'ala ternafi sama dengan makhluk pada azali lagi. Sah? Tu. Maka kata musannif, wa summiyat salbiyatan. Boleh. Dan dinamakan dia dengan salbiyah kenapa? Li'annaha, kerana dia ini sifat ni, nafat anillahi ta'ala, menafikan daripada Allah Ta'ala itu, ma la yaliku bijalalihi. Dengan perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala tu tadi. Dengan apa? Dengan kebesarannya. Baik. Nafat sini kita kena takwil lah. Sebab kita kata tadi, nafi dengan makna intifa. Maka kita katakan, li'annaha intafa. Li'annaha intafa biha. Gitu. Li'annaha intafa biha. Boleh? Kerana dia tu tadi, ternafilah dengannya, yakni dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Gitu. Biha tu, terjemah dia, kerana Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Kalau kita nak panjang dalam bahasa Arab ginilah. Li'annaha intafat bisababi ittisafillahi biha. Bisababi ittisafillahi biha. Dengan sebab bersifat Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat salbiyah tu tadi, maka apa? Intafat anillahi ta'ala, ternafilah daripada Allah Ta'ala itu, ma la yaliku, perkara, yakni benda, yang la yaliku bijalalihi, benda yang tidak layak bagi, apa? Jalalihi, keagungannya, keagungan Allah Ta'ala. Baik, kalau kita kira dah dengan apa kita ngaji sebelum ni, gapo ma la yalik tu? Kalau nisbah kidam, gapo la yalik? Gapo ma la yalik? Gapo? Gapo nisbah kidam? Gapo perkara yang tak layak? Ada mula. Kidam yakni ada mula. Baqa ada akhir. Mukhalafah serupa. Qiyam binafsih. Apa qiyam binafsih? Gapo yang tak layak? Berhajat kepada berhajat kepada zat dan berhajat kepada yang menciptakan dia. Gapo wahdaniyah pula? Gapo yang tak layak? Berbilang-bilang. Itulah hak tak layak. Faham dah? Jadi li'annaha nafat anillahi ta'ala ma la yaliku billahi, ma la yaliku bijalalihi. Faham tak? Tu. Dan tarikh yang jami' maniknya adalah gapo yang kita selalu hafal dan kita selalu sebut. Sifat salbiyah adalah ma dalla ala intifa'i ma la yaliku billahi ta'ala dalalatan mutabaqiyatan. Ma dalla ala intifa'i ma la yaliku billahi ta'ala dalalatan mutabaqiyatan. Faham? Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala,
Dia kata wahya khamsun. Dia ni tadi ada 5. Sifat ni ada 5. Gapo 5? Pertama qidam. Terjemah dia. Makna dia apa qidam? Makna dulu. Makna dia adalah ternafi mula. Wal baqa, ternafi akhir. Wal mukhalafatu lil hawadis, ternafi serupa dengan yang baharu. Wal qiyamu bin nafsi, ternafi berhajat kepada zat dan yang menciptakan dia. Wal wahdaniyatu, ternafi berbilang-bilang. Faham tak? Tu makna belaka. Tapi kalau terjemah dia, qidam, terjemah dia adalah sedia. Baqa, terjemah dia kekal. Mukhalafah lil hawadis, maksud dia bersalahan dengan yang baharu, akan yang baharu. Qiyam binafsih maksudnya ada dengan cara dirinya. Wahdaniyah maksudnya esa. Boleh? Wahdaniyah maksudnya esa. Allah Akbar. Dah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Sifatul ma'ani. Kata musannif, sifat ma'ani ni kita syarah banyak dah. Ni antara bab paling panjang lah kita hurai. Kata musannif, summiyat bil ma'ani, dinamakan dengan sifat ma'ani apa? Li'annaha, kerana sifat ini asbatat, mensabitkan lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Sabitkan apa? Makna-makna. Ma'ani, ini makna-makna. Sifat lah ni. Ma'ani ni kena pada sifat dah. Sifat yang mana? Makna-makna, yang ni sifat yang wujudiyah, yang bangsa ada. Boleh? Kita kena datang ke habis tu lah. Hok ittifaq. Gapa? Ne belakang tu. Gapa ne? Wujudiyah. Qadimah. Baqiyah. Mukhalifah lil ghair. Qa'imatun bizat. Dan juga wahdaniyah. Tu belakang tu. Apa tak sebut ta'aluk? Sebab sini nak kecek juga pasal hayah. Tak sebut lagi dah ta'aluk. Jadi sifat ma'ani ni adalah sifat yang apa? Mensabitkan bagi Allah Ta'ala tu tadi, makna-makna yang ada. Qa'imatun bizatihi. Ada tak gitu pula? Ada pada zatnya. Boleh? Ada pada zatnya. Tu. Dengan tak berhajat kepada yang menciptakan dia tu lah. Qa'imah bizatihi. La'iqatan bikamalihi, yang layaklah dia dengan apa? Kesempurnaannya. Ada di zat Allah Ta'ala yang layak dengan kesempurnaan Allah. Betul? Maksud sini, mustahil kalau Allah Ta'ala tu kita kata ada sifat, tapi sifat tu tak layak dengan kesempurnaan dia. Maka benda tu mustahil bagi Allah. Faham? Okey. Qala al-musannifu, wahia, dan bermula dia itu sab'un, ada 7. Berapa 7? Al-qudratu, wal-iradatu, wal-ilmu, wal-hayatu, wal-sam'u, wal-basaru, wal-kalamu. 7 tu tadi, ini bit-tafsil lah. Sab'un ay bit-tafsil. 7 ni bit-tafsil. Kerana 7 ini adalah ummahatus sifat. Kerana 7 ini ialah ummahatus sifat. Wa usuluha. Ummahatus sifat wa usuluha. Boleh? Wa usuluha. Sekalian sifat-sifat ma'ani yang lain kembali kepadanya. Sekalian sifat-sifat ma'ani yang lain kembali kepadanya. Beginilah kiasan pada sifat salbiyah juga. Pada sifat salbiyah. Habis saya kata. Maksudnya,
Sifat-sifat salbiyah yang lain kembali kepada 5 ini juga, 5 itu juga. Dan 5 itu dinamakan ummahatus sifat dan juga usulus sifat. Habis. Kata musannif sifatun ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Kata musannif, sifat ma'nawiyah ni nisbatun lis-sab'il ma'ani. Dia kata sifat ma'nawiyah ni adalah nisbah kepada 7 sifat ma'ani tu. Allati hiya, yang bermula dia, ini sifat ma'nawiyah, hiya tu sifat ma'nawiyah adalah far'un minha, adalah furu' daripada sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah ni sifat furu' daripada ma'ani. Summiyat ma'nawiyatan, dinamakan ma'nawiyah. Kenapa panggil sifat ma'nawiyah? Li'annaha, kerana dia tu tadi, ini sifat ma'nawiyah adalah lazimatun lil ma'ani, adalah lazim kepada sifat ma'ani. Di situ yakni segala yang bersifat dengan sifat ma'ani pasti bersifat juga dan sabit baginya sifat ma'nawiyah. Dan dalil sifat ma'nawiyah ini adalah sama dengan dalil sifat ma'ani. Dalil sifat ma'nawiyah ini sama dengan dalil sifat ma'ani. Habis. Boleh? Baik. Sekarang ni timbul soalan. Kalaulah sifat ma'nawiyah ini kita sudah boleh faham daripada sifat ma'ani, apa sebut dia secara berasing? Faham tak? Yang bila dia sifat ma'ani, bila dia bersifat dengan sifat ma'ani, maka lazim sifat ma'nawiyah juga. Okey. Jadi kenapa kena sebut berasing? Musannif nak terang. Kata musannif, wa hikmah, ni hikmah. Zikri hadhihi sifatil ma'nawiyah. Hikmah menyebutkan ini sifat-sifat ma'nawiyah. Ma'akauniha, dalam keadaan dia tu sifat ma'nawiyah itu dakhilatan fi sifatil ma'anil madhkurah. Di dalam masuk dah dia tu tadi, masuklah ia sifat ma'nawiyah fi sifatil ma'anil madhkurah. Masuk dah di dalam sifat-sifat ma'ani yang tersebut. Apa hikmah dia? Ialah ma yali. Ma tu khabar kepada hikmah. Ialah perkara yang tersebut. Jadi musannif nak sebut dua hikmah. Pertama, hikmah yang pertama, zikrul aqaidi ala wajhi tafsil. Menyebutkan segala simpulan iman ala wajhi tafsil, di atas wajah terperinci. Yang ini dengan cara terperinci. Boleh? Di atas wajah terperinci. Inilah ilah yang sama ulama mantik Islam menggunakan pada kitab-kitab mantik. Gini, kita ngaji mana-mana kitab mantik didahulukan perbahasan beza di antara tasawur dan tasdik, sah? Dan di tajuk tu dia akan tulis apa? Taqsimul ilmil hadis. Lalu dibahagikan ilmu kepada dua, ilmu tu ada tasawur dan ada tasdik. Kenapa dia letak lafaz hadis? Sedangkan tidak ada ilmu yang terpecah kepada tasawur dan tasdik melainkan ilmu hadis. Ini ilmu makhluk, ilmu perkara yang baru. Bapa sebut juga lafaz hadis. Masa kalau sebut ilmu tu terbahagi pada dua, tasawur dan tasdik, kita tak akan kata dah ilmu tu ilmu Allah Ta'ala. Bapa sebut juga al-ilmul hadis. Jawab dia kerana ilah yang sama. Dia kata khatarul jahli fiha azim. Jawapan dia. Lianna khatarul jahli, kerana orang panggil kemudaratan, kejahilan. Mudaratnya tak tahu fiha, ini fil aqaid, itu sah. Yang ini lazim tak kalau kita tak sebut tu, semua orang boleh faham bahawasanya maknawiyah tu sudah terkandung dalam makna ni? Tak kan? Maka apa? Oleh kerana itu, sebut juga secara tafsil. Faham tak? Dan ini juga hikmah kenapa apa ahlul ilmi, kita semua ni, hak ngaji-ngaji semua ni akan balik untuk teruskan perjuangan apa menyebarkan agama yang sebenar. Sebab apa? Khatarul jahli tu azim.
Sikit lagi. Yang kedua, kenapa sebut apa maknawiyah ni sebut secara maknawiyah secara terperinci? Kedua adalah kerana ar-raddu 'alal Mu'tazilah, kerana nak menolak kepada Mu'tazilah. Ya tu dah. Nak menolakkan Mu'tazilah, fa innahu ankaruha. Kerana Mu'tazilah ini ankaruha, ini mengingkarkan dia, mengingkarkan sifat ma'ani. Balik pada sifat ma'ani. Boleh? Nampak tak? Mu'tazilah dia mengingkarkan sifat ma'ani. Maksudnya bagi Mu'tazilah tak ada ilmun, tak ada ilmun, tak ada hayah, tak ada sam'un, tak ada basar, tak ada kalam, tak ada qudrah, tak ada iradah. Tapi Allah Ta'ala tu berkuasa tak? Berkuasa. Allah Ta'ala tu mendengar tak? Mendengar. Dan inilah yang menyebabkan Mu'tazilah tidak jatuh dalam kufur, cuma jatuh dalam bid'ah dan subsah. Kerana gini, kalau kita tanya Mu'tazilah, wahai Mu'tazilah, kamu beriman tak Allah Ta'ala tu melihat? Beriman. Allah Ta'ala ada tak sifat pelihat? Tak ada. Itu Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah kata, kalau kamu kata ada sifat pelihat, dan sifat pelihat tu tadi qadim, maka berbilailah kudamat. Jadi benda qadim tu ada banyak. Walhal mustahil benda qadim tu berbilai. Dia kata gitu. Faham tak? Kau cepat sangat. Tapi tak boleh dah kalau cepat boleh. Dia kata, faqala al-Mu'tazilah, dia kata innahu ta'ala qadirun bizatih. Allah Ta'ala tu tadi berkuasa dengan diri dia. Yani Allah Ta'ala tu tak ada qudrat. Tulis itu qadirun bizatih, yakni Allah Ta'ala itu berkuasa dengan dirinya tanpa ada qudrah. Tanpa ada qudrah. Bahkan qudrah di sisi mereka adalah ternafi pada Allah. Boleh tak? Lepas tu Musannif kata muridun bizatih, maksudnya Allah Ta'ala tu tadi menentukan dengan zat dia. Maksudnya Allah Ta'ala tu menentukan tanpa dia bersifat dengan iradah. Dia kata min ghairi qudratin wala iradatin, tanpa ada qudrah dan iradah. Wa hakaza ay kull qawlan apa kainan kaza, tu maksud hakaza. Wa hakaza ay wa kull qawlan kainan kaza, katakanlah perkataan yang seperti ini ila akhiriha ay ila akhiril ma'ani. Maksudnya musannif nak kata, maksudnya Mu'tazilah i'tiqad gini. I'tiqad kata Allahu sami'un bizatih biduni sam'in. Allahu basirun bizatih biduni basarin. Allahu mutakallimun bizatih biduni kalamin. Sebab tu kalau kita ngaji istiqaq, dahsyat je Mu'tazilah. Dia menafikan kalam. Tapi lagu mana dia boleh istiqaqkan mutakallim daripada kalam? Ulama istiqaq faham? Baik tu dah. Jadi perbuatan Mu'tazilah ni perbuatan yang salah pada lafaz, walaupun dia tu ulama masya-Allah. Tapi dan juga salah pada apa? Salah pada i'tiqad. Tu nanti kita dalam kelas istiqaq nantilah nak terang. Tu mungkin bab belakang-belakang sikit. Berkaitan dengan perkara tersebut. Nak cerita, ulama kita kata gini ni bukan satu saja-saja. Berkait habis. Tu. Kata musannif, wa hakaza ila akhiriha wa qasadu bidzalika, dan mereka Mu'tazilah qasadkan dengan demikian itu at-tanziha lillahi ta'ala, nak mensucikan Allah Ta'ala. Itu tujuan mereka sebenar. Faham tu dah? Tujuan mereka adalah nak mensucikan Allah Ta'ala. Tak usah mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tercela. Tapi adakah niat menghalalkan cara? Tak. Walaupun niat mereka tu nak tanzih, tapi kalau cara mereka salah sehingga menafikan ma'ani, maka itu salah. Faham tu dah? Kerana sabit ma'ani Allah Ta'ala tu dengan akli dan naqli. Faham tak? Kata musannif, waqalu, dia kata, dan mereka kata, in wasafnahu ta'ala bizat bihazihi sifat. Jika wasafnahu, kita sifatkan Allah, hu tu balik pada Allah.
kita sifatkan Allah Ta'ala bihadhihi sifat, dengan ini sifat ma'ani, fa imma an takuna hadisah wa imma an takuna qadimah. Maka sama ada dia tu hadisah baru, ini sifat ma'ani tu baru, wa imma an takuna qadimah. Boleh? Jelas tak tu? Kerana benda yang ada ni sama ada ke apa? Baru ataupun qadim kan? Sifat ma'ani kan sifat yang ada. Maka benda ada sama ada baru ataupun qadim. Sebab tu dia kata kalau kita sifatkan sifat ma'ani yang ada ini pada Allah, maka sifat tu sama ada baru ataupun qadim. Ya tak? Kata musannif, fa idza kanat hadisah, maka apa? Jika sifat ma'ani itu baru, istahalat 'ala Allah Ta'ala, maka mustahil ke atas Allah Ta'ala. Kerana al-qadim la yattasifu bil hadis. Jadi tak bolehlah kita kata sifat ma'ani Allah tu baru. Ini kita ittifaq dengan Mu'tazilah. Betul kita tak boleh kata sifat ma'ani tu baru. Betul. Setuju. Kami setuju dengan kamu di sini, wahai Mu'tazilah. Setuju sudut ke apa? Sudut tak boleh kata sifat ma'ani Allah Ta'ala tu baru. Au qadimah. Ataupun sifat ma'ani itu mesti qadim. Ta'addadat al-qudama. Boleh? Ta'addatil qudama. Oh, ni dia hazaf banyak ni. Ta'addatil qudama. Ini, iza kanat qadimatan, ta'addadatil qudama. Kena atas gitulah. Maka apabila kita katakan sifat ma'ani itu tak dia qadim, maka berbilanglah qudama. Faham tak? Qudama maksudnya perkara-perkara yang qadim. Fantafat al-wahdaniyah. Maka ternafilah esa. Kan kita ngaji Allah Ta'ala tu kena esa. Pada zat dan pada sifat dan pada perbuatan. Tidak gitu ya? Maka dia kata ternafilah wadaniyah. Baik. Maksudnya Mu'tazilah pada sini, sifat dan zat tu tadi adalah apa? Bersekali. Yang ni kita kena kira sekali. Faham tak? Maknanya kita tak boleh kata ni sifat, ni zat-zat. Tak boleh kata gitu. Mungkin kena kira sekali, kata Mu'tazilah. Sebab tu dia kata, kalulah berbilang, kalulah kamu kata sifat kudrah masalah tu qadim, maka berbilang qudama. Maka ternafilah wadaniyah. Itu menunjuk kepada mereka melihat sifat dan zat tu sekali. Faham tak? Wal jawabu an zalika gini. Dan menjawab kepada demikian tersebut, demikian i'tirad. Zalika il-i'tirad. An naqul, kita katakan, inna hadhihi sifati, sesungguhnya sifat-sifat ini, laysat mustaqillatan aniz zati. Boleh? Bukannya mustaqillah aniz zat. Tulis itu, yakni, bukanlah sehingga dia itu menjadi seperti zat yang lain. Boleh? Seperti zat yang lain. Sehingga dikatakan berbilang perkara yang qadim. Kerana yang dikatakan berbilang qudama yang menafikan wahdaniyah itu adalah berbilang zat yang qadim. Berbilang zat yang qadim. Maka apabila berbilang zat yang qadim, ternafilah qudama, ternafilah wahdaniyah. Adapun jika berbilang sifat yang berlainan, maka
maka ini tidak menyebabkan ternafi wahdaniyah. Kerana satu zat boleh bersifat dengan sifat ma'ani yang banyak. Yang tiap-tiap satu sifat ma'ani itu satu jua dan tidak berbilang-bilang. Satu jua dan tidak berbilang-bilang. Faham tak? Wallahu alam. Gitu. Intaha. Baik, faham Sifat ma'ani Allah Ta'ala boleh tak bersifat dengan sifat ma'ani? Boleh. Kerana zat yang satu boleh tak bersifat dengan sifat yang banyak? Boleh. Cuma syaratnya sifat ma'ani tadi, dia ada sah je tiap-tiap satu. Makna qudrah tu sah. Iradah tu sah. Ilmun tu sah. Hayah tu sah. Faham tak? Adapun kalau qudrah, iradah, ilmu, hayun sama basar, itu orang tak panggil apa? Berbilang-bilang yang menafikan ke apa? Yang menafikan wahdaniyah. Faham tak? Tu habis itu. Sebab tu musannif kata, laisat mustaqillatan 'anil zat wa innama hiya, ini sifat tu tadi, tabi'atun laha, mengikuti bagi zat. Boleh tak? Tu. Fahiya sifatun wujudiyatun, maka dia itu sifat yang wujudiyah, bangsa ada, lagi pula qa'imatun biha, lagi pula ada biha, ini bizat, ada pada zat. Faham tak? Jelas Jadi winapok dengan baiklah illah ta'addudil qudama tu. Boleh tak insya-Allah? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah majlis seterusnya sambung pada al-jaizu fi haqqihi ta'ala. Boleh? Lepas tu masuk sifat anbiya dah. Anbiya dan juga rasul. Lepas anbiya, jaiz, betul mustahil. Mustahil pada belakang. Pada Allah Ta'ala dan Rasul. Lepas tu Rasul ni, adadur Rusul ni baca dah tak? Tak lagi dah? Tak lagi. InsyaAllah